warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pensyarah dan juga rakan-rakan sekalian. Okey, kumpulan saya terdiri daripada 5 orang, iaitu saya sendiri Muhammad Hafiz bin Husaini, Sabtul Akmal bin Bakar, Syami bin Muhammad Syarizal, Muhammad Farzi Fahmi bin Abdul Hamid dan Andi Zulkarnain bin Lamakasau. Kami akan membincangkan kemahiran komunikasi pengurusan dalam organisasi. Okey, baik. Secara umumnya, komunikasi berkesan dalam organisasi ini merujuk kepada proses pertukaran maklumat, idea dan mesej anggota organisasi secara jelas, tepat dan efisien sehingga mencapai tujuan bersama. Ia melibatkan bukan hanya penyampaian maklumat tetapi juga pemahaman respon dan kolaborasi yang produktif. Baik, saya akan berikan contoh-contoh yang ringkas berkenaan dengan ciri-ciri komunikasi berkesan. Satunya adalah jelas dan tepatlah, di mana mesej yang disampaikan dengan bahasa yang mudah difahami tanpa kekaburan dan maklumat berlebihan. Contohnya arahan bertugas yang spesifik dan tarikh akhir dan kriteria kejayaan. Iaitu yang kedua, contoh komunikasi dua hala, iaitu melibatkan interaksi aktif antara pengirim dan penerima. Contoh boleh melalui perbincangan, maklum balas dan sesi soal jawab lah. Okay, contoh yang mudah kita boleh beri sesi dua hala ni melalui mesyuarat, di mana pekerja boleh bertanya secara langsung dan pihak yang akan menjawab akan memberikan jawapan secara langsung. Okey, baik. Untuk yang ketiga, saluran yang sesuai, iaitu medium untuk kita menghantar saluran itu. Contoh melalui email lah sekarang ni. Okey, isu-isu kritikal contohnya boleh dibincangkan secara bersemuka, tetapi manakala maklumat rutin akan dihantar melalui email lah. Okey, baik. Saya akan serahkan kepada sahabat saya untuk slide seterusnya. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat saya Muhammad Hafiz bin Husaini. Seterusnya saya akan menerangkan tentang iaitu asas komunikasi yang berkesan, iaitu terdapat 3 asas komunikasi yang berkesan. Yang pertama iaitu komunikasi dua hala yang merujuk kepada pertukaran maklumat yang berkesan antara dua pihak atau lebih. Komunikasi dua hala membolehkan kedua-dua pihak interaksi secara aktif. Ini penting untuk memastikan pemahaman yang lebih baik antara kedua-dua pihak. Dengan adanya interaksi dan maklum balas, ia memberi peluang untuk menjelaskan sebarang kekeliruan, membina kepercayaan dan mengurangkan salah faham. Seperti yang contoh kita dapat lihat, iaitu dalam mesyuarat, setiap ahli diberi peluang untuk mengungkapkan pandangan mereka dan memberi respon terhadap pandangan orang lain. Okay, yang kedua iaitu mendengar aktif. Mendengar aktif bukan hanya sekadar mendengar kata-kata orang lain, tapi melibatkan perhatian penuh pada apa yang disampaikan. Ini makna memberi fokus pada pengucapan, menunjukkan minat melalui isyarat tubuh dan mengelakkan gangguan semasa sesi komunikasi. Ia penting untuk membina pemahaman yang lebih mendalam, memahami pandangan orang lain dan menunjukkan sifat empati. Apabila seorang merasa didengar, mereka lebih cenderung untuk memberikan respon yang positif dan terbuka. Bagi contoh, ketika seorang rakan kerja menceritakan cabaran yang dihadapi dalam organisasi, kita mendengar secara aktif dan memberi perhatian sepenuhnya serta mengangguk sebagai tanda setuju. Yang ketiga iaitu pendekatan inklusif. Pendekatan inklusif dalam komunikasi merujuk kepada usaha untuk memastikan bahawa setiap individu tanpa mengira latar belakang, kemampuan atau identiti mereka diberi ruang untuk menyuarakan pendapat dan dihargai dalam perbualan. Iaitu ia penting membina suatu suasana yang mesra dan adil di mana semua pihak merasa terima dan dihormati. Ia menggalakkan keberagaman pendapat dan membantu mencipta suasana komunikasi yang lebih konstruktif. Sebagai contoh, dalam pembincangan kumpulan, seorang fasilitator boleh memastikan semua orang mempunyai peluang untuk cakap dan beri input tanpa memandang latar belakang atau kedudukan mereka. Okay, seterusnya iaitu isu dalam komunikasi dalam organisasi. Dapat 3. Yang pertama iaitu komunikasi satu hala. Komunikasi satu hala berlaku apabila maklumat hanya disampaikan dari satu pihak kepada pihak lain tanpa sebarang maklum balas atau interaksi dua hala. Kebanyakan isu yang berlaku iaitu berlaku salah faham tanpa beri peluang untuk memberi maklum balas. Penerima maklumat mungkin tidak memahami sepenuhnya mesej yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, seorang pengurus hanya memberi arahan tanpa berinteraksi atau meminta maklum balas daripada pasukannya boleh menyebabkan kekecewaan dan rasa kurang dihargai dalam kalangan pekerja. Dan ini akan menyebabkan pekerja hanya menerima arahan tanpa peluang untuk memberi input dan mereka merasa tidak mempunyai kawalan atau hak untuk menyumbang suara ataupun idea. Okay, yang kedua iaitu halangan bahasa. Halangan bahasa kebanyakan memang berlaku dalam sesebuah organisasi. Terdapat perbezaan bahasa atau teknikal, gaya penyampaian serta gaya komunikasi yang sukar difahami antara pihak yang berkomunikasi. Halangan ini boleh berlaku dalam organisasi yang mempunyai pelbagai bahasa, budaya dan profesion.
Isu yang timbul iaitu jika bahasa yang digunakan terlalu teknikal atau rumit, penerima mungkin tidak memahami maksud sebenar. Bagi contoh, kebanyakan jabatan kerajaan sekarang kan menggunakan bahasa Melayu, tapi ada yang menggunakan English mungkin menjadi halangan pada yang belum mahir. Iaitu halangan bahasa boleh menyebabkan kehilangan maklumat penting kerana ia mesej tidak sampaikan dengan jelas. Sebagai seorang pengurus yang menggunakan teknik ataupun perbahasaan yang sukar difahami oleh pekerja baru atau pekerja yang tidak fasih dalam bahasa yang digunakan mungkin menyebabkan kekeliruan dan kesalahan dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, iaitu maklumat berlebihan. Maklumat berlebihan merujuk kepada situasi di mana terlalu banyak maklumat disampaikan dalam jangka masa yang singkat tanpa struktur yang jelas. Ini boleh berlaku dalam mesyuarat, email atau komunikasi rasmi yang melibatkan banyak perkara dalam satu masa. Menerima maklumat mungkin merasa keliru atau terlepas maklumat penting jika terlalu banyak maklumat disampaikan sekaligus. Ini menyebabkan kesukaran dalam membuat keputusan. Bagi contoh, dalam satu mesyuarat, seorang pengurus yang membentangkan terlalu banyak isu dan butiran dalam satu sesi boleh menyebabkan pekerja tidak dapat memberi perhatian penuh kepada perkara yang paling penting. Dan ini akan menyebabkan pekerja mungkin merasa tertekan atau terbeban apabila menerima terlalu banyak maklumat yang tidak relevan atau tidak dapat diproses dengan baik. Okey, itu adalah antara isu-isu yang berlaku dalam sesebuah organisasi. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk menerangkan tentang slide yang seterusnya. Terima kasih. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan model komunikasi pengurusan di mana ia terbahagi kepada tiga iaitu model linear iaitu Shannon dan Weaver di mana ciri komunikasi satu hala tanpa maklum balas dan kelebihannya adalah sesuai untuk penyampaian arahan atau maklumat yang jelas serta spesifik. Yang kedua ialah model interaktif ataupun Scrum di mana ciri utamanya adalah menekankan kepentingan maklum balas dalam komunikasi di mana prosesnya penghantar dan penerima bertukar peranan secara bergili-gili. Kelebihannya adalah ia membolehkan komunikasi dua hala yang lebih baik, meningkatkan pemahaman antara pihak-pihak terlibat. Dan model terakhir adalah model transaksional ataupun Banlan, di mana ciri utamanya adalah komunikasi sebagai proses dinamik dan berterusan. Kelebihannya adalah lebih realistik dalam menggambarkan komunikasi manusia kerana ia mengiktiraf sifat kompleks pertukaran maklumat. Seterusnya adalah berkaitan kemahiran komunikasi berkesan. Yang pertama ialah mendengar aktif, di mana melibatkan fokus sepenuhnya terhadap pembicara dengan menunjukkan minat yang tulus melalui kontak mata, soalan dan juga meringkaskan mesej utama. Yang kedua adalah komunikasi antara budaya di mana menerangkan berkaitan perbezaan budaya dan menyelesaikan gaya komunikasi untuk memastikan mesej diterima dengan baik oleh pelbagai latar belakang. Ini penting dalam konteks organisasi yang mempunyai pelbagai budaya. Seterusnya adalah pengurusan maklumat di mana maklumat disaring yang di mana maklumat yang penting saja untuk mengelakkan maklumat berlebihan yang boleh menyebabkan kekeliruan antara dua pihak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang giliran saya. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okey. So, slide yang seterusnya adalah mengenai strategi mengatasi isu komunikasi iaitu terbahagi kepada tiga lah. Iaitu komunikasi dua hala, sesi berpinjam berkala, latihan antara budaya, program kesedaran kepelbagaian. Yang ketiga adalah pengurusan maklumat. Okey, komunikasi dua hala ni menggalakkan perbincangan terbuka lah yang berkala antara pekerja dan pengurusan untuk memastikan maklumat dapat disampaikan dengan lebih jelas dan dipahami. Sebagai contoh, satu syarikat mengadakan sesi town hall bulanan di mana staf boleh mengukuhkan pendapat, cadangan, soalan dan memberi cadangan secara terus kepada pihak pengurusan untuk take note lah apa yang disampaikan. Okay, yang kedua adalah latihan antara budaya. Memberi latihan kesedaran, training lah, ataupun awareness tentang kepelbagaian budaya agar wujud pemahaman dan hormat terhadap perbezaan latar belakang, kepercayaan dan cara komunikasi. Sebagai contoh, mengadakan bengkel sensitiviti budaya untuk staf antarabangsa
agar mereka memahami pantalaran dan cara komunikasi dengan rakan sekerja dari pelbagai bangsa dan negara. Sangat bagus benda ni. Yang ketiga itu pengurusan maklumat, membangunkan sistem pengurusan maklumat dalaman yang bersistematik seperti intranet bagi memastikan semua staf mendapat akses kepada maklumat penting dengan cepat dan tepat. Contohnya menyediakan portal intranet yang menyimpan polisi syarikat, prosedur kerja, pengumuman rasmi dan directory pekerja yang boleh diakses 24 jam tanpa ada sekatan lah. Jadi untuk kata pekerja dapat maklumat dengan cepat lah menggunakan intranet. Okey, itu saja untuk slide ini. Saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farus. Okey, seterusnya kita kepada impak komunikasi berkesan. Terdapat 4 impak komunikasi berkesan iaitu produktiviti meningkat. Yang ini arahan jelas dan tepat. Seterusnya keterlibatan kaki tangan. Yang ini kaki tangan akan merasa dihargai. Seterusnya hubungan baik akan membuatkan kepercayaan dan menghormati antara satu sama lain. Seterusnya yang terakhir penyelesaian masalah iaitu mengenal pasti isu dengan lebih cepat. Okey. Baik, kita ke kesimpulan berdasarkan isu komunikasi dalam organisasi ini. Kesimpulan jelas bahawa komunikasi yang baik adalah kunci utama kejayaan sesebuah organisasi. Isu seperti komunikasi satu hala, halangan bahasa dan budaya serta maklumat berlebihan sering berlaku dan boleh memberi kesan negatif terhadap produktiviti dan semangat kaki tangan. Okey, pengurus perlu memastikan komunikasi bersifat dua hala dan inklusif agar kaki tangan merasa dihargai dan terlibat dalam proses membuat keputusan. Di Malaysia terkenal dengan kepelbagaian budaya dan bahasa. Pendekatan komunikasi yang sensitif dan adiktif ini amat diperlukan. Pengurus perlu memiliki kemahiran komunikasi antara budaya untuk mengelakkan kesalahfahaman dan meningkatkan kerjasama antara kaki tangan di dalam sesebuah organisasi. Tidak ketinggalan juga penggunaan teknologi. Komunikasi yang bijak juga memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah maklumat berlebihan. Organisasi perlu memastikan maklumat yang disampaikan adalah relevan dan mudah difahami. Pengurus juga perlu mengimbangi penggunaan teknologi dengan interaksi bersemuka untuk memastikan mesej-mesej yang disampaikan dengan jelas dan tepat. Dengan melaksanakan strategi pengurusan maklumat yang efektif, organisasi dapat meningkatkan kecekapan komunikasi dan mengurangkan tekanan yang dialami dalam sesebuah organisasi. Sekian, terima kasih.